Hai, kembali lagi bersama channel Viral TV, di mana viral, hot, dan menarik. Jangan lupa tekan butang subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Teruskan menyokong channel ini untuk mendapatkan gosip-gosip panas terkini dari selebriti tanah air dan luar negara. Bella, pasal Mua ni susah lah nak jawab. Sebab ialah kalau tak dijemput kan segan. Ya Allah, saya dah jemput berkali-kali. Dia menjanjikan untuk membawa satu keluarga ke Mua, tetapi saya masih menantikan ketibaan. Tak sampai-sampai. Mungkin keretanya tu terbenam dalam pothole di Sabah. Terus tengok jadual Tapi for Deepavali, I'll be there on Saturday. Tapi I think you ada kerja kot Saturday. Ya. Pukul berapa you pergi? Sebab ada kerja daripada I'll be leaving on Friday. Ada kerja dekat JB, and after that I'll be up to Mua after that. Tak apa, insyaAllah next time guys. Next time, okay? Betul tak? Saturday Bella ada di MLS. Bila nak datang Kelantan? Macam mana tu? Saturday berapa bulan? Aku masa nak check Apa? Wah, alah MLS. Kesian Bella. Sebab dia daripada pagi tadi. Pagi tadi dia kena main apa? Pickleball. Tapi do you like playing pickleball? Yes. Sebelum main pickleball tu, kalau pakai foundation macam mana? Dia boleh tahan? Boleh. Boleh. Tapi kalau berpeluh, mestilah macam terkeluar foundation tu. Okey je, tak ada pun. Orang kata Bella nampak sakit. Tak, tadi Bella tidur datang ke sini. Tidur kat mana? Dalam kereta lah, masa perjalanan tu. Tidur dalam kereta? Okay, sekarang ni foundation combo RM90 je. Wow. Daripada 150 ke RM90. Ya. Sebab tu, yalah, ni zaman edan baru, zaman TikTok, di mana pembelian atas talian tu jauh lebih murah daripada murah dan mudah. Wah, kita perlu guna lain tu, murah dan mudah. Tak perlulah nak masuk ke dalam kereta, ya, mulakan start engine, pergi ke kedai-kedai, nak jalan cari, dah lah lagi mahal, kena bakar minyak pula. Foundation ni tahan kat muka, saya dah pakai. Thank you Ita. Bella masih jual biskut. Siapa dia jual biskut? Ke biskut raya? Oh, okey. Ingat macam biskut ni. Bella, you lupa pernah jual biskut raya. Agak-agak lah. Saya siap dapat kot biskut raya. Ingat biskut macam biskut tu. Actually dulu, bila yang raya I buat biskut tu kan, I pernah buat biskut, so I tunjuk dia video rasa. Dia tahu you buat sendiri ke? Terkejut. Sebab ingat macam dia beli ke atau ambil daripada kilang. Memang Bella buat sendiri dan jual. Dan dia buat sampai lewat malam ya. Dengan satu keluarga. Oi. So siapa yang dapat makan biskut Bella tu agak luar biasa. Thank you guys. Okay, sekarang ni combo dia apa? Memang fix ke? I pilih natural. Combo dia memang fix ke? Betul juga. Bukan. Pemilihan. Kita sudah 99 item sold. Tinggal lagi satu lah untuk sampai 100. Who will be the lucky 100th? Ada 101. So dia ambil combo kot. Ya, cakap tak fix lagi. Bila dalam. You want more dah? Cakap macam you haus. Tak lah. Sebab tadi dah kasih. Tak. Kalau nak, you just tell me ya. Ya. Penat YB dengan mic tak? Ini exercise. Ini adalah senaman bagi saya. Bag dia pun dah berat guys. Ya, kalau korang angkat bag saya. Ada yang tak tahu. Sebenarnya kita punya foundation boleh COD. Ya. Okay? COD, Call of Duty. Bukanlah, cash on delivery. You tahu tak Call of Duty apa? Game kan? Wow. Tak suka lah main game sangat. Sudah ditekankan berkali-kali dia. Sebab you tak jumpa I like 15 tahun yang lepas. Kau main game 15 years ago lah. Zaman sebelum masuk sekolah tentera. Bella, berat ke tak? Mana berat? Tak berat langsung. COD Sabah.
So di Sabah tu saya tak tahu macam mana. Baby take note. Bila dapat tak makan burger? Bestnya idea burger tu, lepas ni saya akan dapatkan burger. Nanti Bella update, okay? Tak boleh kan? Apa? Nak burger. Bergembira. Kita tukar topik ya. Kita malam-malam ni jangan fikir soal makanan. Kita fikir soal makanan, bukan setakat kita nak makan. Kesian yang lebih 11,000 penonton ni. Diorang pula lapar je makan, tu jadi tak sihat. Kita ada saham dalam masalah kesihatan mereka nanti. Kalau boleh jangan makan selepas pukul 8. Tidur awal, dapat tidur yang mencukupi. Bangun pun muka glowing. Nak tambah glowing, pakai foundation. Tapi Bella nak tanyalah, majoriti yang tengah tengok live, korang rasa korang setuju tak Bella makan burger ke korang setuju dengan YB? Orang cakap macam ni, makan burger, nanti tiba-tiba Bella macam Ya, semua setuju. Ya Allah, memang sayang lah dengan korang ni. Burger Ramli tu saya setuju. Kalau nak makan burger Ramli. Fikir burger Ramli pula sedap pula. Nak bahaya bila fikir benda-benda ni. Yang bahaya pula YB. Bahaya. You tahu tak Malaysia ni adalah negara di mana tahap overweight, obesity yang tertinggi. Tapi kalau skala tak apa. Dan lagi-lagi kalau makan dengan orang yang tersayang. Jangan guna alasan tentang orang sayang. Orang tersayang tu kalau sayang, dia akan nasihati supaya mengekalkan gaya hidup yang sihat. Bila tak sayang lah, dia biar orang tu gemuk. Lepas tu orang tu pun tak apalah, dia gemuk, saya pun gemuk lah. Lepas tu dua-dua tak tinggal, dua-dua mati awal. Ya Allah, astagfirullahalazim. Non-communicable disease, NCD, adalah salah satu punca utama early death, iaitu obesity dan overweight. Kerana bila kita obesity dan overweight, akhirnya menyebabkan sakit-sakit lain pun datang. So memang tak boleh lah sebab saya bawa nak cornea ni. Tak boleh Okay, saya bukan doktor, tapi bab ni korang baca sendirilah. Rasa doktor-doktor pun nasihatkan benda sama. Tak apa, saya bersetuju dengan hidup semati bang. Itu memang bersolidariti sampai ke tak apa, saya diam. Saya tak nak cakap benda-benda kurang baik. Minta maaf. Dah start ceramah ke? Bella tak berjaya, itulah. Tak apalah. Okey je, Bella setuju. Cancel order burger tak? Dah cancel dah? Nak cancel. Please order pun belum lagi. Ya.